Okey, kadang-kadang ada di kalangan kita yang tertanya-tanya, macam mana saya boleh jadi kurus? Macam mana saya boleh jadi kurus dalam masa sebulan? Okey, di sini saya akan menceritakan resepi formula Azadawiyah 2, akan menceritakan bagaimana, akan ajarkan anda bagaimana untuk menjadi kurus dalam masa sebulan. Telah terbukti bahawa seorang yang bernama, saya tak boleh sebutkan nama sebenar ya, bernama A, berjaya mengurangkan berat badan sehingga 12 kilo dengan disiplin pemakanan dietnya. Okey, bagaimana? Pertama, ia adalah seorang lelaki. Si A ini, kebiasaan makanannya yang makan nasi hari-hari, dia telah buang semua diet nasinya dan telah gantikan dengan diet oat. Dan dia sangat berdisiplin, hanya makan nasi sekali seminggu. Maka selepas daripada hari-hari diet oat, air kosong, air kosong, air kosong, air kosong, air kosong, air kosong, sehingga cukup sebulan, maka apabila orang lain bertemu dengan beliau, maka orang tak kenal. Sebab apa? Diet oat tersebut. Jadi kalau anda betul-betul ingin kurus, kalau anda tu cabi sikit, gemuk ke apa ke, dan anda betul-betul ingin turun berat badan, cukuplah dengan anda diet oat. Jangan makan nasi, makan buah sahaja. Gantikan sarapan pagi dengan buah, makan tengah hari dengan oat, makan malam dengan buah dan oat. Maka apabila anda berjaya amalkan perkara tersebut, diet tersebut dengan begitu disiplin, saya jamin berat anda akan berkurangan. Kalau tak percaya, cuba anda test saja. Cuma nak test saja. Ambil masa seminggu, bermula daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Anda lihat berat anda pada hari Sabtu. Tapi pastikan anda telah mengukur berat anda pada hari Isnin sebelum melakukan percubaan tersebut. Kalau anda tak berjaya, saya tak tahulah nak kata apa. Kenapa diet yang anda makan mempunyai nilai kalori dan kolesterol yang sangat-sangat sedikit. Ya. Kalau anda makan nasi tu, zat kanji dia, oh my god, sangat banyak. Okey. Jadi kalau anda betul-betul ingin turunkan berat badan, rasanya senang. Dalam formula Azadawiyah 2 ada menceritakan bagaimana untuk turun berat badan dengan oat. Sekian sahaja.